Okay, Assalamualaikum guys. Alhamdulillah hari ni hari Jumaat. Belakang sini penuh kereta. Sebab semuanya mengalami masalah absorber, sama ada lembut, berbuai ataupun berbunyi. Jadi hari ni saya nak berceritakan tentang sebuah kereta yang agak selalu juga datang, iaitu Mercedes GLC. Okay, so owner datang daripada area Sabak Bernam, Kuala Selangor. Dia kata dia baru ambil kereta ni sebulan, baru beli kereta ni sebulan. Jadi bila dia bawa tu memang rasa berbuai-buai. Jadi bila kereta ni sampai, saya test, yes, betul. Betul, owner cakap memang rasa berbuai. Jadi saya pun dah test, saya terus bawa masuk dekat tester machine untuk kita dapatkan bacaan ground contact kenapa dia ni berbuai. So dekat sini saya boleh tunjukkan, you guys boleh nampak kita test depan kiri 32, depan kanan 37, belakang kiri 31 dan belakang kanan 31. Bacaan dia terlalu tinggi. So saya tunjuk kat owner pun cakap, wow, tingginya. Okay, so dengan keadaan macam tu, kami terus masuk dekat hoist, buka ke 4 batang absorber. Bila buka ke 4, you guys boleh nampak komen kami tekan memang terlalu lembut sebab bacaan terlalu tinggi. Compression dengan rebound tak match dengan keberatan kereta. Jadi kita ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan 40% sipper mengikut keberatan kereta. So dalam masa yang sama kita check parts wear and tear dia. So tak banyak parts yang rosak, ada 1-2 barang je yang rosak, Alhamdulillah. So owner pun proceed untuk tukar. Jadi bila dalam keadaan macam tu, bila dah siap semua absorber, saya pun minta foreman kami tekan semula. So dekat sini you guys boleh nampak setengah maut foreman kami nak tekan. Memang agak keras, tetapi jangan risau sebab stiffness yang kami custom mengikut keberatan kereta dan tidak akan menghilangkan comfort. So selepas siap semua, so kami pun mulakan proses pemasangan ke 4 side. Kemudian dah siap semua, saya pun test. Dekat sini saya dapat rasakan kefirman kepadatan, kestabilan kereta tu baru saya dapat rasa. Jadi setelah siap semua, saya terus bawa masuk dekat tester machine. Dah test semua dah perfect, masuk tester machine. Dekat sini saya boleh tunjukkan bacaan untuk ground contact berbeza, iaitu depan kiri 15, depan kanan 16, belakang kiri 17 dan belakang kanan 17. So bacaan yang terlalu berbeza. So itulah dia result untuk GLC 250 yang selepas kita custom dan dah rasa lebih stable. So kepada you guys kat luar sana, nak tahu lebih lanjut, lebih details, nak booking slot, senang je. You guys kena masuk dekat link bio saya ataupun pastikan nombor yang tertera dekat paparan skrin ni sama dengan link bio saya. Boleh roger saya direct, insyaAllah kita setkan. Jumpa insyaAllah. Kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.